Semua orang ada impian, nak beli rumah, nak bawa mak ayah pergi umrah, nak bersara tenang. Tapi, berapa ramai yang betul-betul mula simpan untuk capai impian tu? Ramai orang pandai buat wishlist, tapi tak ada action plan. Matlamat tanpa simpanan ni ibarat nak pergi destinasi jauh tapi tak isi minyak langsung. Nak capai apa-apa pun dalam hidup, mesti ada tabiat menyimpan. Tak perlu tunggu kaya baru nak mula. Mulakan dengan apa yang ada. Simpan dalam bentuk yang selamat dan bernilai macam emas. Sebab emas tak susut nilai, malah nilainya makin naik. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan bukit itulah nanti jadi tiket kepada matlamat kita. Matlamat tanpa simpanan sama dengan angan-angan. Tapi bila ada simpanan, angan-angan tu perlahan-lahan jadi kenyataan. Dapat sesuatu? Jadi kalau nak capai matlamat atau impian, mulakan simpanan hari ini. Boleh klik link di bio atau isi beg biru. Saya bantu sebaiknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas? Boleh terus follow saya.